Bekas Ketua Pegawai Eksekutif TH Plantations Berhad Muhammad Zainuddin Muhammad Zain hari ini 17 September 2025 mengfailkan aduan pemecatan tidak adil di Jabatan Perhubungan Perusahaan JPP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tindakan itu diambil selepas segala proses dalaman untuk mencabar tindakan penamatannya tidak mendapat maklum balas sewajarnya. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan menerusi peguamnya, Peguam Bela dan Peguam Cara Marwan Abdullah, Zainuddin memfailkan aduan itu di bawah Seksyen 21 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 bagi menuntut pelantikan semula beliau sebagai CEO TH Plantations. Sehubungan itu, kami menyeru agar TH Plantations memberikan kerjasama sepenuhnya dalam sesi rundingan tersebut demi kepentingan para pemegang saham TH Plantations, khususnya lembaga tabung haji yang mewakili hampir 9 juta pendeposit di seluruh negara, katanya. Menurut Marwan, anak guamnya berasa kecewa dan kesal terhadap sikap membisu TH Plantations yang masih belum memberi sebadang maklum balas terhadap surat rayuan beliau berhubung penamatan jawatannya sebagai CEO pada 26 Ogos lalu yang telah dikemukakan pada tarikh yang sama. TH Plantations Cabang Perladangan Lembaga Tabung Haji menamatkan kontrak Zainuddin pada 26 Ogos lalu atas alasan salah laku. Langkah itu susulan surat tunjuk sebab yang dikeluarkan pada Julai lalu kepada Zainuddin serta Ketua Pegawai Kewangan CFO Marliana Omar berhubung dakwaan pembayaran tidak sah berjumlah RM5.1 juta kepada pekerja ladang.